Hello, selamat kembali ke channel First Money Lim. Okay, so konten apa? Aku terulang. Okay, so konten apa hari ni yang akan kita buat hari ni? Macam korang baca dekat thumbnail, macam korang baca dekat title, hari ni kita nak buat reaction chat horror daripada channel Chat Seram Malaysia. Cuma aku lupa aku nak buat apa saja kita tengok dekat video tu. So apa jom. Sebelum korang sebelum kita start video ni, korang jangan lupa untuk like video ni, komen video apa lagi yang korang nak, dan share video ni kepada semua orang supaya diorang yang tengah stres layan video aku. Kadang dia lain dari lain juga. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube saya, dan jangan lupa tekan loceng notif ni supaya korang tak terlepas dengan video baru aku. Jom kita start video itu. Okay, so kita kembali lagi. Okay, so inilah dia tajuk yang kita nak tengok sekarang ni. Sekejap, jadi aku ni kacau macam kena elektrik tadi. Okay, so inilah dia Chat Seram Malaysia. Channel ni aku rasa dia dah post video. So kita tengok video yang dia dah post, yang Malam Masih Muda ni. Okay, Chat Seram Malaysia Malam Masih Muda. Tahun 2023 dia buat video ni, 8 Julai. Satu tahun lah, satu tahun lalu lah. Satu tahun dah video ni lah, satu tahun. Dan jom kita start video ini. Jom. Chat Seram Malaysia. Tapi kali reaction Chat Seram Malaysia. Joy, aku tak tahu. Aku main cakap dengan Joy. You Suri, Dang Suri. Okay, yang hijau ni ada kita. So kita panggil orang yang chat kita ni adalah Dang Suri. Hang tahu tak lagu yang viral dekat TikTok? Kejap. Bahasa Dang Suri ni cakap ni bahasa apa? So aku tak tahu. Kelantan ke, Sabah ke apa ke, tak tahu. Kalau korang tahu, korang boleh komen Okay, jom kita start lagi. Tak tahu lagu apa tu. Alah, sekejap, main aku. Lagu Malam Masih Muda tu. Oh, lagu tu tahu. Aku ikut je. Awat weh dengan lagu tu. Aku dengar awat ni. Sebenarnya aku minat satu orang yang kata awat ni. AI Nasrul. Okay, kepada korang tengah tengok aku punya YouTube ni, kalau korang kena AI Nasrul, korang boleh pergi support dia sebab dia dari channel bos AI Nasrul tu ada Alifah. Kau boleh subscribe YouTube dia. Okay, dan subscribe AI Nasrul sebab dia paling suka cakap awat macam tu. Okay, aku kat bahagian ni aku bagi korang tengok teaser awak dia tu. Okay, jom kita start lagi video ni. Korang tengok dulu. Awak dah tengok kan? Okay, jom kita start. Member aku cakap lagu tu macam ada sesuatu yang pelik apa Aku dengar rancang Apa yang pelik tu? Terus ada betul-betul lu. Kejap. Malam Masih Muda lah. Tapi mana pula ni? Malam Masih Muda. Bagi suspend je.
tekan air dulu. Sabar jap. Ni. Kenapa kena Q? Kenapa buka R? Sabar. Bukan hantar ni. Dah sebagai Q dah. Ikut je. Cuba hang dengar. Beberapa minit kemudian. Hampir mana? Lama aku tunggu. Hello, Suri. Oh, wahai Suri. Suri. Ni apa yang trend dekat sangat dengan YouTube short aku ni. Wali dan Dewi boleh. Tak boleh. Sosial wali layu. Okay, so start balik, sorry. Oh, dia rekod suara. WhatsApp ni boleh rekod suara tau. Kepada orang yang kemungkinan tak tahu lagi. Masih muda, asal kau duduk macam tak buat apa. Masih Benda siap. Bukan benda tu. Tak dengar, tak faham. Sekejap, aku pusatkan. Sorry. Sekejap. Sorry. Okay. Aku dengar balik sekejap. Tak, kita tak dengar apa. Sumpah dia cakap apa tu? Sekejap, tak cukup besar ke aku ni? masih muda, asal kau duduk macam tak buat apa. Masih Oh, lagu pada masa muda. Tapi apa masalahnya? Jangan WhatsApp kan. Aku dah skip buat penonton aku tiba-tiba macam ni dah. Sorry guys. Hang buat lawak lah. Elok je aku dengar. Ades. Buat teruk. Hi. Sekejap. Setapkan aku tu. Keluar. Aku macam tak sedar hati ni. Bukan. If aku takut, aku pandang macam ni terus lah. If aku tak takut, aku pandang. Cuma aku akan rasa tak sedar hati. Sebab aku tak takut dia punya halus-halus kan. Macam tu je. Dia macam ada halus tu. Tiba letak emoji hantu tu. Tak kenapa kan. Hang dah kenapa? Tiba je. Tak lawak lah. Bestkan dengan malam-malam. Hang tak suka ke? Hihihi. Tak, dia hihihi ni aku pernah tengok lagi kat bawah. Dia lebih kurang macam Cikgu Jamil. If kalau korang nak aku read video tu, korang komen Okay. Dia macam hantu lah bila tulis hihihi ni. Sebab aku dah pernah tahu lah channel ni. Aku pernah tengok video cikgu. Cuma aku belum rap bagi korang tengok je. Seram juga lah. Hihihi. Malam masih muda. Tak apa masalah. Hihihi tak. Kawan dia prank ke apa ni? Ish. Malas aku layan kau. Dia dah cakap malas aku layan duk buat lawak apa malam-malam. Tak aku panggil atas habis terus. Cute tu lah. Ingat aku takut ke? Kau kemungkinan takut dalam konten ni. Aku tak takut. Orang masa hang je takutkan aku. Okay. Ni my spam je ni.
Oh, siapa tu? Weh. Rumah aku. Oh, rumah si siapa ni ke? Aku tak ingat nama dia. Hang buat apa kat belakang rumah aku? Seram. Tak naik pun bulu aku. Naik sini tau. Malam masih muda. Bila tengok hang. Aku suka. Hihihihi. Hihihihi. Aku tukar ayat sikit lah. Please kepat lah hang ni. Hang sekarang sorry. Hang sengaja kan nak takutkan aku. Okey, aku dah seram. Boleh stop tak? Takut lagi. Boleh stop tadi, takut dah tu. Sudah. Hangin. Hangin dah lah. Hang nak apa dari aku? Aku suruh stop kan? Aku okey, aku dah faham. Ni bukan kawan ni dah, ni hantu dah aku rasa. Tak sedar hati aku, makin kuat. Malam masih panjang. Kita dengar suara. Fokus dengar suara tu. Masih panjang. Aku tengok kau. Aku pun suka. Suara dia weh. Kita atur. Aku pening. Kita atur dulu Oh guys, video ni sebenarnya aku dah pernah tengok dah. Masa aku umur darjah 5, darjah 6 lah. Tingkatan 1. Aku dah pernah tengok dah video ni sebenarnya. Cuma lepas habis tu aku dah tengok, aku dah tak ulang lagi nak tengok. So bila hari ni aku start ulang balik tengok video tu, kacau orang boleh. Aku macam terkejut lah dengan suara tu lagi. Kau jangan abaikan benda ni. Jaket je. Jaket. Jangan takut tak kena kacau. Kena kacau buat aku. Tentu je. So kalau korang suka konten ni, korang boleh like, comment, share and subscribe YouTube saya. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng ni supaya korang tak terlepas dengan video baru aku. Aku dah takut sangat ni. Sehingga kita jumpa lagi next content. Bye bye. Epilogue. Okay. Sorry guys. Ya aku tadi buat muka tadi tu epilog untuk korang. Sorry guys korang tak terkejut, korang boleh komen. Yang terkejut ke apa ke, korang boleh komen juga. Okay. So ini adalah pengakhiran yang betul-betul. Goodbye.